Semakin banyak berita-berita yang kita baca hari ini menyebabkan ada dua ekstrim. Satu, dah tak nak fikir dah pasal kahwin, tak nak fikir dah pasal institusi kekeluargaan, sebab yang dibaca setiap hari itu adalah yang teruk-teruk, yang negatif, yang menyakitkan, yang penuh dengan kezaliman, sehingga orang buang kan. Sebab tu bahaya, jangan banyak sangat baca grup-grup KRT ni, rumah tangga ni, kelab-kelab ataupun aduan-aduan rumah tangga ni. Satu lagi ekstrim adalah menganggap institusi perkahwinan ni tidak ada nilai. Dia hanyalah sebuah kontrak yang suka hati, bila masa nak pisah-pisah, bila masa nak menzalimi, tinggalkan, seolah-olah tidak ada nilai. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita kepada umat ini untuk perhatikan, dan ada banyak perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan daripada contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjalani kehidupan yang pertama dan terutamanya menjadi orang yang paling baik kepada keluarganya.